Kereta ni tak pernah accident. Alhamdulillah, perempuan pakai kan, pergi balik kerja je. Sembang lah tu. Seorang member aku ni, dia minta tolong, Man, aku nak beli kereta lah. Ni first car aku. Okay, first car, so it's a very precious moment and korang tak boleh ambil ringan bila nak beli kereta ni. Esok tu, kita pergi visit lah. Pergi tengok showroom, kita nak tengok kereta Honda City dan juga Toyota Vios tu. So first car, kita jumpa brother tu. And aku pun kena ambil detail lah. Ambil detail kereta tu untuk aku screw kan. Pergi tanya abang Yuska ni lah, Bang, kereta ni mileage berapa kilometer dah? 63,000. If I'm not mistaken, 63,500 to 64,000 kilometers. Owner berapa orang? Owner baru seorang, lady owner the Honda City lah. Pernah accident lah. Kereta ni tak pernah accident. Alhamdulillah, perempuan pakai kan, pergi balik kerja je. Sembang lah tu. Gua pun screwed lah. Then we found out kereta ni ada 3 record accident dan pernah claim up to 15 parts. Maknanya pernah tukar 15 bahagian kereta dia pernah tukar. Banyak tu 15. Ingat sikit je. Bila sebabkan Yuska ni tak jujur, member aku pun cancel daripada nak pakai Honda City yang kita orang sebut tu. Selain tomato, korang boleh letak apa-apa sayur lah, benda rocket.